Hi, today is Saturday, 14th of June. So kita ada reunion with Aisyah. I'm gonna go right now. Okay, baik, kita nak pergi ambil Zahira dengan Arina. Cuba pusing. Okay, 1, 2, 3. Tak apa, tak jadi lah. Okay, cancel. Aku dah tak mampu dalam ni sorang-sorang. Weh, apa? Weh, tadi kan? Asal? Weh. Macam nak balik? Hi guys, dah ada kawan. Darahku, ku mulai merinding. Kalau aku post YouTube kena copyright agak-agak. Kena kot. Suara kita sedap sangat. Weh, kau guna copyright music? Kau rasa tercabar? Semua orang style gila. Patut kau pakai macam baju kau dah tahu emo Y2K. Tapi tak boleh lawan. Abang kalau udah siap. Umi tu pun nak dengan kawan tau. Siapa ambil? Anis. Zahira, Wujudan, Arina. Aku kata tau. Ni tanda-tanda kena karo. Lama pendam perasaan ini terindah masa dulu. So, kita dah sampai kat Rekat. Dia macam dia jadi Ani hai. Okay, dah ada yang dah sampai lah. Hello. Aku kan ke sini. Tak nak. Tak kat aku weh. So, kita orang dah ada orang. So, kita nak kena sambung ke? Ni new guys. Tak update GNL for life. JLL guys. Oh, mana tahu kita buat apa masalahnya. Kau belum inside. Apa? Bapa dia feel ni baru berapa orang? Kau cakap dah kena dia. Oh, kau nak nonchalant lah. Kalau kau dah cakap apa tu? Apa? Kita kena acapella tu. Ya, Korang aku dah praktis lah. Tak boleh, dia tak ada mic sebab dia punya high note, kau punya low. Kan kau macam apa lagi? Guys, this is so awkward. Tak nak cakap. Saya nak kau kena jadi dia. Aku letakkan beban ni semua kat kau. Kau tengok weh, dia pakai baju kurung tau. Dengan seluar tidur. Yeay. Nanti copyright aku bertiga. Tak, sekarang ni you kena ambil responsibility untuk buat ni tak awkward tau. Tak, aku kena macam so korang mau mana? Yelah, dia kan daripada Sri Aisyah pergi Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Lepas tu tapi macam geli lah depan aku. Boleh tak kirim apa? Ada orang kena bunuh ke kat sini sebenarnya. Kita macam wait, what if kita orang dekat crime scene ni? Tak ada gambar ke? Kita orang jumpa. Kita lagi with everything to now. Lepas tu kita orang angkat. Lepas tu kawan kita orang yang nasihat tu dah. Nas dah macam, weh, kenapa ni? Dia diangkat. Mana? Tak pasti. Arina mana? Tak balik. Arina tak balik. I balik awal. Selekeh lah Arina. Dia tahu. You call orang ke? Tak. Grab ajak dengan kawan I hantar. Arina tak kawan. Arina geni. I terkejut. Kan event ni kau main apa yang game tu kan? Game apa? Alah, tu yang kau play tu. It's like macam tempat kau buat kau main game lah dengan orang. Oh, say something like that. Macam Plato lah. Aku tak suka. Kau dah tak kerja. Masa kau ada cuka like kau dah tak kerja. Lepas tu kau ada. Okay, so kita tengah hashtag Yapik biar pusing. Tak tahu. Alamak, aku tak pergi sana. Tak, it's like benda ni baru muncul balik, baru-baru juga ni. Kalau orang beda Arina aku jawab ni. entahlah ke? Betul lah. Entahlah. Tapi so lines kau blurry lah. tanya. Arina, kau cakap tak? Kan kau cakap entahlah. Arina bagi harapan. Arina pun bagi harapan. Mana ada? Arina tak contohlah. Ni nak tanya. You sekali lagi ke? Entahlah. That is so bagi harapan.
Trust me. Tak apa dia ni? Dia semalam dah semalam dia semalam 7 hari nak lawak gila. Nampak tak sebenarnya tak boleh pergi karaoke? Okay. Atau dia cerita tapi betul guys ke? Tak you dah post awal kan macam ini tak apa waktu you tak. No, I nak cakap. I nak tunjuk gambar dia orang tapi I ada. Oh my god. I saw Form 4. Time tu ni cerita yang ni lagi gempak. Time Form 4 tu sebenarnya kita orang trik cerita. Orang kata apa trauma based no, I didn't. I tahu after like setahun lebih. Dia macam nak girls tapi dia macam sabar. At first I terang keluar berempat. I kawan I my actual bestie. Ya Allah, dalam cerita mati weh. I think dia kena die masuk kubur sama-sama. I rasa tak ada lagi sama. Tapi perangai macam barwa. Macam waktu you soft like so, I macam oh okay, kan dia handsome kan macam waktu bila dia muka macam I know. Aku pun suka jamu tau sebenarnya. tak jamu okey tapi ni nampak macam dirty. Macam yang planning flowers. Saya satu gambar Aris kena post. Hey guys, Ingat tak? Saya tanya dia pakai apa tu? Pakai dia cakap apa gini dia cakap aku tak cakap. Okay, so sekarang kita ambil gambar. Yelah kita nak dapat sopan. Ya, kita kan wanita Melayu. Aku suka kacang. Yo guys, what's up? Welcome back to the vlog. Kalau dekat sini orang kat belakang nampak voice. Ni untuk tadi orang. Cuba letak. Boleh jas. Tak center tapi kita dah fikir center. Cuba. Oh my god. Dah jumlah masuk. Okay, aku duduk last. Adil lah. Kenapa aku kan orang tinggi. Okay, I pendek. Aku duduk sini. Jangan cuba dia bawah ni. Okay, ini okay. Baik, masih. Ani boleh dengar dia punya kamera ni. Ni dia buat vlog gambar. Boleh dengar. Hai. Kena scam tak? Memang nampak semua pun. Dekat sangat kita. Okay. Semua sedia ke? Okay. Satu lagi. Siapa nak ambil Right. Itu wine kacang. Mana? Itu kamera tadi. Kau mana nampak yang tadi tak dapat. Lagi mana? What time is it? Damn. Okay, drop sekarang. Okay. Bye Anis. Bye guys, Aina nak bye.
Sabar Anis, I doakan you esok interview smooth je. Amin. You punya assessment senang je. Amin. Ya Allah, tolong yang friendly. I want yang friendly only. Aku tahu semua tengah lepak. Panas ni. Oh my god, it's like so panas. Lama sikit. Oh ni ada shot. Ni buat outro When you wanna be like Bella Person. Okay. 1, 2, 3. Don't forget to like, subscribe, share and comment. Hey guys. Outro sayang. Ni outro. Oh, outro. 1, 2, 3. Okay guys. That's all from Anis punya vlog. I hope you guys enjoyed it. Don't forget to like, subscribe, and share and comment. Yes, me. Up. Okay. 1, 2, 3. Okay. Link in the bio. 1. Swipe up. Tak, kita ni subscribe. Okay. Like, subscribe. Ya Allah. Okay, Like, cuba cari. Like, subscribe. Like, subscribe, share, comment. 1, 2, 3. Betul-betul lah. Okay, like, subscribe. Okay, 1, 2, 3. Like, subscribe, share, Comment. share, comment. Okay, share, comment. Nanti buat blooper tau. Okay. Okay, 1, 2, 3. Don't forget. Okay, don't forget to like, subscribe, Like, subscribe. Ya, share komen. Okay, cepat. 1, 2, 3. Mak kat belakang tau. Ada. Wah, penat weh. Comment, subscribe, share. Kita tunggu lagi.